Hari ni kita ada Proton X70. Saya akan tunjukkan cara-cara untuk buka cooling coil X70. Untuk X70 ni, dia ada dua jenis. Satu CBU, satu CKD. Dia ada beza sikit. Okay, first step, sebelum tu kita kena keluarkan gas lah. Kita recovery gas. Okay, kat sini dia ada panel. Panel depan ni kita kena buka supaya kita nampak ada access valve untuk kita recovery gas lah kat situ. So kita akan buka ni, kat ni, kat ni. Lepas tu kita akan buka wiper juga. Untuk buka cooling coil dalam, kita kena buka dashboard. Untuk buka dashboard tu, dia ada beberapa skru yang menghalang dia dekat dalam wiper ni. Okay, first step kita akan buka semua bahagian depan ni. Bukan semualah. Wiper dengan ada beberapa skru dengan expansion valve. Yang penting sekali kita kena recovery gas. Okay, kat sini ada clip. Kita buka je clip ni. Okay, kita akan buka ni panel ni, bawa keluar. Ni yang first lah. Lepas tu yang access valve tu, dia ada terletak dekat bawah ni. Okay, ni access valve dia. Okay, ni high pressure side, ni low pressure side. So kat sini kita akan sedotlah gas dia dulu supaya kita boleh buka expansion valve dia kat situ. Buka expansion valve dengan hose heater. Hose heater ni kita kena cabut sebab dia, kita ni dalam satu kotak cooling coil lah. Okay, sementara kita tengah recovery ni, kita sedot gas keluar. Kita boleh buat proses untuk buka dia punya wiper ni lah. Dia wiper ni dia pakai panas saiz 15. Okay, panel yang belah depan ni semua kita kena cabut. Casing ni, wiper kita bawa keluar. So tadi skru 15 tu kita dah buka. Kita buka wiper lah. Lepas kita dah buka wiper tu, kita nak buka panel plastik ni. Panel plastik ni dia ada pegang beberapa skru. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dengan ada span ni lah. Span ni kita kena buka. Dekat sini ada panel plastik. Dia pakai clip je. So nanti kita congkel keluar. Okay, skru 4 yang kita tengah buka ni, kita boleh pakai screwdriver ataupun panah soket saiz 8. Okay, tadi kita dah buka tu, kita check dulu. Okay, sekarang dia dah longgar. Tengok, dia sebenarnya sangkut dekat bahagian sini. Nanti kita congkel kiri kanan, panel ni dah boleh bawa keluar lah. Lepas tu, satu lagi, dekat bawah ni ada hose wiper. Nampak ada hose wiper ni, kita cabut kat sini lah. So, sambungan dia kita cabut sini, tarik je. Okay, itu dah cabut lah. So sekarang kita dah boleh angkat, bawa tarik keluar. Kenapa kita kena buka dia punya panel depan ni? Sebab dekat sini ada satu skru saiz 10. Nak buka tu ada dua cara. Depends pada tool yang kita guna. Kalau macam ni kita biasa guna ratchet yang paling kecil lah. Sini still ruang banyak. Ada setengah tu yang kena buka wiper linkage ni. Kalau nak buka wiper ni, kena buka skru 10 sini lah. Ada dua skru saiz 10. Lepas tu boleh bawa keluar. Andai kata kita tak ada tool yang special lah untuk buka. Sebab tempat dia sini, ruang dia agak sempit. So, biasa kita akan guna sepanah 10 yang kecil je lah. So yang ini kita tak payah buka. Okay. Next, kita pergi dekat expansion valve dia. Dua expansion valve, 10. Yang ini adalah hose heater dia. Dua-dua ni kita kena buka lah. Kita dah buka heater dia ni. Untuk kerja-kerja kat belah depan ni dah settle lah. Okay, sekarang kita kat dalam. Sebelum kita nak buat kerja-kerja kat dalam ni, kita kena buka bateri dulu lah. Belum buka bateri tu, dekat dalam ni, dekat belakang steering ni, ada dua skru. Satu sini dengan sebelah sini, dua. Sebab kita nak buka casing yang belah bawah. Kita kena buat dulu sebelum cabut bateri. Kalau dah cabut bateri, sebab dia pakai push start button. Bila dah cabut bateri, nanti kita tak boleh nak adjust steering dia. Okay, lepas tu kita dah buka dalam tu, baru boleh buka bateri dia. So kita buka bateri dia dekat bateri negatif lah. Kita dah buka longgar, tarik keluar, alihkan ke tepi je. So sekarang tadi bateri pun dah buka. Sekarang konsol tengah kita nak kena buka. So konsol tengah ni ada beberapa step. So kita akan start buat lah. Okay, untuk konsol tengah ni kita kena buka first step. Buka dulu ni. Kiri kanan kita kena cabut lah benda ni. Tarik kuat sikit. Dia memang ketat. Sangat ketat. Memang seram sikit nak buka ni. Nanti kita kena buka satu skru. Satu skru ni dengan satu skru belah bawah sini. So kat sini ada dua lagi. Belah atas, satu, dua.
Sebab nanti kita kena angkat dia naik ke atas. So yang ni kita kena buka. Buka dulu ni. Nanti baru kita boleh congkel. Bawa keluar. Okay, lepas kita dah buka skru tadi, 1 ni, 2 dengan 3 ni, kiri kanan. So kita akan buka casing yang ni. Okay, so yang ni kita tarik je pun dari atas, lepas tu kita selit masuk bawah tu je. So dia tak buka pun. Sebab nanti kita kena buka casing yang ni. Okay, sekarang kita boleh congkil panel atas ni. Then shift tu kita kena tekan untuk tarikkan gear knob ni ke belakang. Okey. So kat bawah ni dia ada sangkut. Ada beberapa wire. So kita kena cabut lah. Okay, so ni soket dia kita dah buka. Yang 2 soket atas ni untuk control panel aircon. Lepas tu ada 1 soket sini untuk eco spot dia lah. Kat sini dengan belah sini ada 2 untuk handbrake parking lah. Dia punya ni. So ada 5 soket kat situ. Okay, kenapa kita kena buka panel konsol yang tengah yang kat sini? Sebab kita kat dalam ni ada 2 skru. 1, 2. Skru yang atas 2 ni tajam, ada washer besar. Okay, konsol kat belakang ni dia ada 1 casing ni. Kat sini ada skru. So okay, kita kena congkel dia punya casing ni. Dia ada kiri kanan. So congkel dan buka dia punya skru. Dekat belah tengah ni dia ada 1 plastik tau. Plastik ni ada 1 macam cover dia, kita boleh tarik. Kat dalam ni ada 2 proses sapan. Okay, dekat cup holder ni ada 2 skru. So yang ni kita kena congkel keluar dulu punya casing. So ada 2 proses sapan. Okay, yang kat belah bawah ni dia ada 1 klip macam ni tertutup. So kita congkel je klip tu, dia akan terbuka macam ni lah. So kat sini ada 1 skru. Okay, tadi kita dah buka skru ni. Kita tarik je panel ni. Sebab apa? Sebab bawah ni ada 1 skru. Kat sini bersama, tadi kita dah buka ni. Kita tinggal tarik ni lah. So, ni skru dia. Yang pegang konsol tengah. Buka. So, ni skru dia. Skru tajam, washer dia besar. Okay, sekarang dia dah goyang, nampak? Dia dah goyang, kita boleh tarik pelan-pelan ke belakang. Tarik kuat sikit supaya dia nampak tu. So, angkat. Tu nampak dia dah lepas. So, sebelum kita tarik konsol ni keluar, dia ada 2 soket yang sangkut. Itu supply yang masuk ke konsol ni lah. Kita tarik keluar. Ini 1. 2 wire ni. So, lepas tu kita boleh angkat. Okay, kat sini ada corong aircon yang ke belakang. So kita akan cabut 2 skru ni lah. 2 skru dia. So yang ni kita tinggal tarik je keluar. Okay, lepas tu kita kena buka gear ni. Gear ni dah ada 1 soket sini. Kita tekan klip sini, tarik keluar. Lepas tu kita kena congkel ni. Kita kena buang semua ataupun alihkan. Kita kena alihkan semua wire yang sangkut dengan gear ni. Okay, untuk part dekat gear ni, kita kena buka dia punya shift cable ni. Dekat transmission ada bush. Okay, dah lepas. Yang ni kita tekan je. Tekan, lepas tu tarik atas. Tekan 2 ni. Lepas tu baru boleh tolak naik atas. Kita buka 4 skru saiz 10. 1, 2, 3, 4. Tu kita boleh angkat. Tiga soket. So tadi kita dah buka ni, depan ni dah boleh tarik keluar di konsol lah. Okay, seterusnya kita akan buka dia punya getah pintu ni lah. Getah pintu ni nak buka, kita kena buka dulu casing kaki. Angkat dulu, cabut, lepas tu baru boleh cabut getah pintu ni. Okay, cabut je. Okay, dah cabut. Panel kaki ni dekat dalam tu dah ada 1 skru. Skru dia plastik je. Ni dia punya klip dia, klip plastik je. Lepas tu kita tarik je. Dah, macam tu je. Satu lagi, kita kena cabut filler tepi ni. Filler tepi ni kita tarik je. Ini dia special sikit. Okay, nampak tu? Ni klip dia. Kita tolak dia ke bawah. Tu dah lepas. Lepas tu kita boleh tarik keluar. Kat sebelah sana, kita buat benda yang sama juga. Kita buka panel kaki, buka getah dengan buka filler ni.
Yang kat sini, glove box ni kita boleh buka dulu. Okay, glove box ni dia ada satu pin tau. Pin dia macam screwdriver lah, lebih kurang. Kita akan pusingkan dia. Dia macam tu. Nanti kita boleh tolak dia keluar. Nampak tu? Dia dah keluar. Okey, sama juga kat sebelah ni, kita buat yang sama. Kita pusing, lepas tu kita tolak dia. Okey, nampak dah terlepas. Dah goyang. Tapi ada benda lagi yang menghalang dia. Okey, kat sini. Dekat belah sini dia ada satu damper. Kita tolak je dia. Okey. So dia terlepas ke bawah. Tapi dia masih sangkut. Sebab apa? Jom kita tengok kat sini. Ada dua pin plastik ni yang memegang dia. Kiri dan kanan. So, yang ni kita tolak je, dia keluar. Ni pin ni. Panjang. Sama juga kat sebelah ni kita buat. Kita congkel. Lepas tu kita tarik keluar. Ini pin yang kedua. Lepas tu, kita dah boleh tarik keluar. Kat sini tempat kalau biasa kita nak tukar dia punya cabin fitter lah. Kat sini dia ada 3 skru. 2, 3. Kat sini kita boleh buka, tarik keluar. Sini cabin fitter dia. Kita dah boleh nampak lah kotak cooling coil dia. Ni kotak cabin fitter dia. Ni cabin fitter dia. Condition cabin fitter dia. Macam ada lipas lagi aku nampak dia. Okay, sekarang ni semua soket yang bersambung dengan dashboard kita kena tengok. So, yang ini kita kena cabut soket-soket dia. 1, 2, 3, 4. Ni. So, yang dah buka. Lepas tu ada skru saiz 8 sini. Tu kita tarik je keluar. So, yang ni akan terikut sekalian nanti. Okay, lepas tu kita buka tepi ni. Okey, kat sini ada soket passenger airbag. Soket ni kita bawa dia keluar. Nampak dia ada pin tu, tolak ke atas. Lepas tu tarik dia keluar. Pin ni jenis tolak ke atas. Yang pegang besi rangka dashboard ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Sama juga kat sebelah driver sana. Okey, soket ni pun kita kena buka sebab nanti kita angkat dashboard, benda ni terikut sekali. So kita tekan pin ni, tarik. Yang ini kita congkel. Okey. So dia terlepas. Untuk bahagian belah driver pula, kita sama juga, kita kena buka tepi ni. Lepas tu kita kena buka cover belah bawah ni. Tepi ni kita congkel ya. Kita nak buka skru ni nanti. 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang belah bawah ni pun sama, kita kena buka casing steering ni. Nanti kita akan turunkan steering ke bawah. Kita akan buka ni dulu. Kat sini ada 2 skru. 1, 2. Kita buka skru. Skru dia. So kita congkel dia, tarik keluar. Tu ada pin tu, kita kena congkel sikit. Sama juga atas tu. Lepas tu baru lepas. Lepas tu baru boleh tarik keluar. Kita nak buka belah bawah ni. Ada 1, 2, 3, 4. Dengan belah sini 1. Yang ini dia pakai skru saiz 8. Okay, sebelum buka ni, dia ada 2 skru kat sini. 1, 2. Yang ni 2 skru dia. Sama juga tadi, kita kena congkel sikit ada punya tu. Congkel supaya dia tertarik. Ya, ini kita dah congkel klip dia. Dah bawa tarik keluar. Lepas tu kat sini ada satu push start button tau. Push start button ni dia ada soket. So kita akan tekan klip dia. Kita tarik. Sebab kita buka panel ni, sebab ada satu skru ni lah yang pegang casing ni. Casing tadi semua skru kita dah buka, tinggal satu ni je lah. Kita buka dia punya skru dia tu. So, nanti kita boleh tarik lah. Tu. Okay. So dia ada beberapa wire yang sangkut. Kat sini ada wire side mirror, ada wire lampu. So kita cabut wire dia. Tekan pin ni, lepas tu kita tarik. Sama juga ni, kita tekan pin ni. Lepas tu satu lagi ni OBD scanner punya ni. Nampak dia ada satu klip tu. Kita congkel, tolak dia keluar. Lepas tu kita dah buka panel bawah ni. Okay, sekarang ni kita nak buka soket ni. Soket ni kita buka sebab nanti kita buka dashboard ni, wire-wire ni akan sangkut lah. So kita buka je soket ni. Skru saiz 8. Kita buka dia.
Lepas tu kita boleh tarik dia keluar. So sekarang benda ni dia akan ikut sekali dengan dashboard. Tadi dah cabut. Lepas tu ada satu soket lagi dekat belakang fusebox ni, dia kena cabut. Ni dekat belakang fusebox ni. Okay, ni rangka yang pegang board ni. Ni saiz 10. So kita akan buka saiz 10 ni. Okay, kita buka ni dulu sebab nanti kalau dah turun steering baru nak buka ni memang susah. So kita akan buka dulu ni lah sebelum turun steering. So sekarang ni besi ni dia akan tarik naik sekali. Dua wire ni tak perlu sebab dia dah memang tercabut. Yang ni pun dia dah stay. Yang ni pun tak payah. Yang ni kita kena cabut lah soket dia. Okay, ni dah cabut. Ni ada satu lagi wire ni pergi bawah ni, nampak ni dekat airbag punya modul ni. Kabel ni pun kena cabut, tarik keluar sebab dia terikut sekali dengan ni. So wire ini pun kita kena cabut lah. Ini adalah grounding dia. Kita buka nak 10 ni dengan 10 ni. Okay, ini clip ni kita congkel lah. So dia dah terlepas. Okay, sekarang kita akan buka casing kat steering ni. Casing kat steering ni, dua yang tadi skru kita dah buka sebelum kita cabut bateri tu. Lepas tu yang ni belah bawah ni ada satu lah. Kita cabut satu. So yang ni kita turunkan. So kita boleh tarik lah. Okay, dah buka. Sebab apa kita kena buka ni, nanti steering kita nak turun, wire-wire yang tegang ni kita kena cabut lah supaya dia tak tegang. Yang ni ada klip ni kita cabut. Sekarang yang kat belah bawah ni, yang ini akan tegang lah. Kat sini dia lebih kurang ada dua wire. Cabut soket pertama ni kena tolak. Ni safety dia. So kita tolak, baru kita tekan yang tengah dia ni. Kita tempat tekan ni. Tu. Tekan, baru kita goyang-goyang, tarik. Ini dah ada klip. Klip ni kita keluarkan. So dekat sini, yang soket tadi yang klip kita dah buka ni, dia ada satu pin sama macam tadi. Pin dia. Pin warna biru. Okey, ni dah keluar nampak tu. Okey, dekat steering ni ada kita kena pakai spanner 13, saiz 13. Lepas tu belah depan ni satu, yang kedua skru kedua. So ada 3 skru lah. Skru satu melintang, 2 skru kat situ. Okey, steering ni kita dah buka. Dekat belakang tu ada skru melintang macam ni, saiz 13. Lepas tu belah depan ni dia ada nak saiz 13, ada 2 lah. Ni baru cabut satu. So kita cabut satu lagi. So ni 2 tadi lah. Nut dia. So ini dah boleh turun bawah. Okay, casing bawah ni kita kena buka sebab ada satu skru kat sini. Sini satu, dan sini satu. So kita kena buka casing bawah ni dulu. Dia ada satu skru plastik sini. So ada satu screwdriver sini. Lepas tu dia dah jatuh. Patutnya sebelah sini ada lagi satu, tapi dah tak ada dah. So dia ada satu, dua. Dan ini kita dah boleh tarik, bawa keluar. So kita boleh nampak dah skru 10 sini dengan 10 sana tadi. 10. Okay, seterusnya kita akan buka part skru yang pegang rangka besi dashboardnya. Itu pun saiz 10. Okay, ini part skru dia. Sebelah sana pun sama juga. Okay, ini Android ni kita kena buka lah, ada 4 skru. 1, 2, 3, 4. Sebab apa kita kena buka ni? Sebab nanti ada beberapa skru yang pegang kotak cooling coil. Sebab bila kita dah bawa keluar dashboard, nanti senang lah kita nak access. So kita akan buka ni. So ini kita dah boleh bawa keluar. Kita soket ni kita cabut lah. Okay, soket ni sekali tau, dia bukan satu-satu. Klip dia kiri, kanan. Sama juga yang ni. Okay, dah keluar. Yang satu lagi keluar. Yang ni pula sama juga, tekan je klip dia. Okay, dapat keluar. Okay, dashboard dah bawa keluar. So kita nak keluarkan kotak cooling coil tu, lebih kurang ada 6 skru yang pegang kotak cooling coil tu. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So lepas kita dah cabut semua tu, kita dah boleh bawa keluar untuk cuci, bersihkan dan tukar. Dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini skru dia. Itu apa dah? Ada lipas kat situ. Oh. Kita dah buka dia punya blower blade, nak basuh. Kita tengok balik dia punya motor blower karat. Tengok dah buka dah cooling coil dia, kotak dia bawa keluar.
So, kita akan buka. Kat sini ada beberapa skru yang pegang casing lah. Nanti kita buka ada bahagian dia. Lepas tu kena alihkan beberapa wire untuk buka lah. Nampak tu? Ui, berminyak tu. Ni tak payah bocor ni. Confirm. Tengok, ni adalah condition cooling coil dia. Dia dah bocor lah. Ni kisar minyak dia. Dan dah berkulat, start kulat area sini. Okey, cooling coil untuk Prototype 70 ni dah keluar. So, tengoklah condition dia. Dia dah berjeli dengan bocor lah. So, kotak cooling coil tu nanti kita bawa basuh. Lepas tu, kita masuk cooling coil yang baru lah. Okey, kalau anda rasa senang, boleh follow, like dan komen. Okey, kalau rasa susah, datanglah join kita. Yang pastinya, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Okey, bye.